Hai guys, hari ni saya nak cuba makan buah pink yang viral tu. Tahu tak buah ni saya bekukan dalam peti ais selama tak 3 minggu ni. Aku jadi lupa yang aku letak dalam peti ais. Jadi dia dalam beg. Katalah pula nak cuba jadi tak macam orang lain makan tu. Kita try. Jadi kat dia. Sedap. Banyak gila air dia. Wih. Apa 3 minggu saya letak dalam peti ais freezer. Sumpah makan dia sepah. Lagi sekali. Air dia ada banyak. Banyak gila weh, sedap. Sedapnya air dia. Sedapnya. Sedapnya. Lalu dia lepeh. Tapi sedap je. Walaupun dah lama. Saya lambat sangat buat konten ni.